Topeng di muka orang itu menjadi lebih ketat, dan arus elektrik menyesakan. Kemudian topeng itu bertukar menjadi tudung ketat, secara beransur-ansur meregangkan ke bawah dan menjadi lebih besar. Walaupun seorang wanita menggunakan semua kekuatannya, tidak dapat melepaskan diri dari ikatan yang menyesakan ini. Sebaliknya, ia tumbuh dengan cepat dan meliputi seluruh badan. Akhirnya wanita itu rebah kerana sesak nafas, berbaring di atas tanah tidak bergerak. Pada masa ini, seorang lelaki misteri tiba-tiba muncul. Ternyata ini adalah perangkap yang direka dengan teliti oleh nenek saya. Selepas dia membuka ruang kabin tidur, di dalamnya terletak ibu yang dikawal olehnya. Kemudian dia menggunakan laser untuk menarik perlahan-lahan. Si ibu tiba-tiba tersedar dan merayu kepada nenek supaya tidak menyakiti kanak-kanak itu. Tetapi nenek saya mendedahkan rancangan jahatnya untuk menjadikan manusia berkembang menjadi makhluk bawah air. Selepas mendengar ini, ibu mula mengutuk dan cuba menghalangnya. Tetapi nenek saya menutup pintu dan masuk ke dalam hibernasi. Ia juga membolehkan ibu-ibu memasuki alam maya reka bentuk. Ibu saya tiba-tiba hilang. Si ayah dan anak-anaknya mencari merata tempat dengan sia-sia. Ini mengejutkan semua orang dan membuatkan mereka berasa tidak senang. Bila ayah tanya nenek, dia berpura-pura tidak menyedari pemergian ibunya, dan dia berbohong bahawa dia akan kembali tidak lama lagi. Tetapi nenek mula melaksanakan rancangan yang lebih mengerikan. Edarkan video permainan kepada penduduk pangkalan secara percuma untuk mengawal dan mengubah pemikiran manusia. Di sini Mabos datang ke kuil usang itu seorang diri, buka lubang di dinding sekali lagi, menurunkan bakul ke dalam lubang yang dalam, sama seperti dia mendaki dengan penuh keyakinan. Tetapi tiba-tiba dia ditembak dan jatuh ke tanah tidak sedarkan diri. Tidak lama kemudian Marcos tersedar dari komanya, tetapi mendapati dirinya tergantung di atas pokok. Pada masa ini, musuh berat Rosius muncul di hadapannya. Dia mengeluarkan topeng Punisher Mitraik. Ini telah dicuri daripada serangan sebelumnya terhadap pengawal. Dia mahu Marcos memakai topeng dan diseksa hingga mati. Bergantung pada pokok kebijaksanaan yang ditanam oleh Basiliske selama beberapa hari, Marcos tidak sedarkan diri, berdiam diri, hanya apabila Lucius menyangka dia telah mati di tempat kejadian. Tetapi saya tidak tahu bahawa sesuatu yang aneh berlaku secara senyap-senyap. Selepas Lucius menanggalkan topeng Punisher, melihat jenazah Marcos, yakin dengan kematian, teruja untuk menjadi raja terakhir. Tetapi semasa dia berjalan untuk minum air, apabila saya menoleh, saya mendapati bahawa Marcos telah hilang secara pelik. Tiada kesan di sekeliling. Hanya apabila dia hairan, banyak jos tomato menitis dari udara. Tiba-tiba tangan saya merah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat. Saya berasa ngeri apabila mendapati Marcos terapung terbalik di udara.